Guys, selamat pagi. Jadi kita mulakan aktiviti pagi kita ni dekat apa orang panggil ni, Pasar Siti Khadijah. Yes, sekarang kita ada dekat Pasar Siti Khadijah. So kita nak jalan-jalan, nak tengok apa yang nak ditawarkan di sini, dan juga kita nak mencari sarapan pagi lah. Makan ringan-ringan je sebab kita ada plan untuk makan tengah hari sekejap lagi. Ni pun dah pukul 8 lebih dah. So kita nak makan ringan-ringan je. So jom kita tengok apa yang ada. Yo, Ningkoh Bandar Kota Baru. Gapo? Mak ada yang tanya sebab tak tahu. Yo, sini kau bandar di Kelantan kita. Yo, orang Tino comel-comel bandar pun boleh teh comel latih. Banyak saya ambil gambar. Lupa. Video je. Video kan? Senyum sikit. Betul. Sayu ni negeri Kelantan, Melayu, Cina, India juga siap pakai jaga. So tadi kita dah pun makan sarapan. So sekarang ni kita nak play turis lah. So kita berada di sekitar pekan-pekan Kota Baru ni. So kita nak try jalan-jalan and ronda a few tempat lah. So kita akan tengok kat mana saja kita nak pergi. So dia semua dekat belakang tu. Orang duk panggil di Kota Baru. Ibu negeri Kelantan nombor 1. Lembah Sirih tempat beli belah. Baju ada, butik ada, perabot ada, makanan ada, semua ada. Serba mau nikah. This is Kota Baru, Kota Baru, Kota Baru. Kota Baru banyak peniaga dan juga tempat pelancong. Tambatan Diraja Soho di Kelantan, Masjid Muhammad di tempat sembahyang. Dia ada baca dalam internet sejarah lama di Kota Baru. Baru boleh tahu serba sikit tentang raja pun pernah jajah dulu. Okay guys, jadi sekarang ni kita berada di Tambatan Diraja. So sebelah ni merupakan Sungai Kelantan.